Bro, kau dah tinggalkan aku, bro. Ya, saya cari kau ni. Jauh ni, dari aku di belakang kau. Oh, ya ke? Mana kau pergi? Sekejap, cakap sikit. Sekarang ni saya tak tahu saya kat mana. Saya keluar, saya buka je penutup mata, nampak apa ni, pondok, tempat-tempat orang tanam sayur semua. Sekarang ni yang penting saya cari jalan keluar ke bandar. Saya tak tahu apa misi saya. Saya tak tahu apa. Tak ada clue, tak ada apa. Jom. Tapi syarat-syarat tadi apa? Ha? Buka blindfold tadi, syarat tadi apa? Buka blindfold, tengok dulu. You should find your Charlie. Oh, Ya. Charlie tu lah, Charlie bersembunyi. So, macam mana? Buka tu sekejap. Terkejut lah sebab saya tak tahu kat mana kan. Tinggal seorang. Saya ingat saya seorang-seorang. Macam korang senyap je tinggalkan aku. Okey, kanan ni. So, strategi. Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Dari mana? Dari Malaysia, saya tak ada duit. Saya mau ke bandar, keluar. Boleh tumpang? Terima kasih. Kau pakai di film segala? Kalau dia hanya rakamkan saya saja, muka saya saja. Jadi apa kamu lagi syuting ya? Bukan, ini bukan syuting. Ini boleh bro. bantu saya please? Aku takut. Terima kasih. Tak ada orang tolong. Saya kena lari ya. Gambit, lari gambit. Toilet. Ni kawasan bandar ya? Ni keluar dari kawasan ini? Ya. Ini apa nama kawasan ini? Jerong kasok. Ha? Jerong kasok. Jerong Kasok. Ya. Terima kasih. Sekarang. Kalau mau pergi ke bandar, di mana ya pusat bandar? Banyak. Bandar. Mana? Ya. Ke sana. Kiri ya? Ke sana pergi mana? Sana. Keluar rumah. Sip. Kau dah lari separuh nyawa lah. Kau sepatutnya minta sesuatu daripada aku. Oh. Tak, aku cari. Tapi tak apa-apa. Kau terus lari bro. Okey. Okay. Kita cakap apa? Sepatutnya kau minta clue daripada aku. Okey. Lupa clue. Okay. Ni clue. Yang pertama. Yang sepatutnya kau buat. Bila? Sekarang lah. Sukajadi di mana ya? Sukajadi itu apa ya? Sukajadi itu apa ya? Sukajadi pasar. Pasar. Kan beli baju yang Jauh atau tidak? Jauh naik angkot. Jauh harus naik angkot. Okey. So, apa plan kau? Sekarang saya plan kalau ada orang jumpa dengan saya, nasib baik. Kalau tak, jalan kaki je. Untuk berlari. Ini mau dibayar ya? Saya tak ada duit. Boleh tumpangkan saya ke Sukajadi? Saya perlukan jasa, tapi saya tak ada duit. Boleh? Makasih mas, Sukajadi. Makasih mas. Kau masuk. Dia boleh juga. Saya perlu ke Sukajadi untuk cari duit mas. Alhamdulillah ada hamba Allah yang baik hati tolong saya nak hantar saya ke Sukajadi. Ini angkutan ni patutnya dibayar tapi saya tak ada duit. Saya kena cari kerja kat sana. Alhamdulillah. Tentukan lokasi anda, cari pekerjaan yang halal di Sukajadi dan kumpulkan RM60,000 untuk clue sesat yang seterusnya. I tak tahu nak kerja apa kat sana sebab tak pernah pergi. Sukajadi ni daripada pemandu cakap pasar. So, nantikan je lah. So,
Exit plan, strategi setakat ni. Strategi saya kena ikut abang Mas ni hantar saya ke Sukajadi. Sampai sana je saya tak tahu kerja apa yang menunggu saya. Sebab saya tak ada duit, kena cari RM60,000. Ya. So setakat ni kerja apa yang difikirkan? Sekarang ni saya tengah fikir mau kerja apa di Sukajadi. Mau kerja apa? Mau kerja apa? Mas, di sana saya boleh kerja apa ya? Banyak bicara. Kalau RM60,000 itu banyak, apa pekerjaan saya perlu buat? Pekerjaan apa yang perlu saya buat kalau saya mahu RM60,000? Kurang tahu ya itu. Ha? Kurang tahu. Korang tahu ya? Saya lupa tanya nama Mas. Nama Mas apa ya? Anggi. Anggi. Ini 50.000 untuk kamu dari Alhamdulillah. Makasih Bu. Thank you Bu. Alhamdulillah. Oh my god. 50,000. Nak menangis. Ya Allah. Push. Rasa ya Allah, rasa apa ni? Beremang bulu roma bila dapat orang derma saya 50,000. Alhamdulillah. Saya memang sangat terkejut. Sangat terkejut. Saya tak minta pun. Mungkin sebab ibu tadi dengar percakapan saya perlukan wang ya. 30,000. Tadi kau jadi ah. Di mana ya? Ini. Dekat atas kau jadi. Okey. Terima kasih Mahi. Ayo. Terima kasih banyak ya. Thank you so much. Okey, sekarang kita nak cari Sukajadi untuk mencari untuk Is mendapat. Sekarang kita nak ke Sukajadi untuk Is dapatkan clue yang seterusnya, tapi Is kena cari satu pekerjaan. Tak tahu kerja apa. Assalamualaikum Mas. Cuba tanya Sukajadi di mana ya? Sukajadi. Ya. Di mana? Sukajadi di mana ya? Sukajadi. Oh, semua ini Sukajadi? Ya, Sukajadi. Di mana saya boleh dapatkan pekerjaan yang untuk mendapatkan RM60,000 rasanya? Boleh bagi idea saya mau kerja apa ya untuk dapat RM60,000? Sehari. 10 minit. 10 menit. Ya. Kedai baju ya? Sukajadi. Ini semua Sukajadi? Iya, Sukajadi. Semua Sukajadi? Iya. Okey, terima kasih Mas. Ya. Is rasa Is nak cari, tak tahu Is nak cari kerja apa, macam rambang mata. Sekarang ni sangat rambang mata, tak tahu takkanlah nak kerja dekat tepi jalan jual makanan-makanan ni sebab diorang mesti tak nak pekerja macam I kan. RM50,000 tu banyak kot. Tak tahu lah susah ke tak. So sekarang ni tengah cari kerja apa. Saya tiada wang, saya perlu bekerja untuk dapatkan RM60,000. Tetapi kalau ibu, jasa ibu mau berikan saya tugas RM30,000 juga boleh. Oh, bosnya sayang lagi nggak ada. Saya mau lantai atau Oh, nggak bisa. Lagi maaf aja ya. Lagi nggak ada bosnya. atau ibu ada kereta atau yang bisa atau telefon yang boleh saya bersihkan. Oh, nggak ada. Si bosnya nggak ada sih, saya nggak ada wewenangnya. Mungkin ibu mau saya buat apa-apa untuk ibu? Dibikin apa ya ibu ya? Ibu berikan saya apa tugas? Dibayar berapa? 10,000 boleh? 5.000 boleh? Boleh? Pegang tangan ibu, pegang aja. Gimana nasib ibu nanti ke depannya? Gimana? Lembut nggak tangan ibu? Lembut? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu.
Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Wow. Dapat 5,000. Saya tak tahu apa saya buat, tapi tu 5,000. Woohoo. Hello. Boleh saya jumpa bos? Hello bos. Sorry ganggu kalau busy. Saya tiada wang, saya perlukan pekerjaan. Saya perlu dapatkan RM60,000. Minta jasa baik bapa dari ibu untuk beri saya tugas untuk saya lakukan. Ada apa-apa tugasnya? Saya sangat memerlukan ini. Apa tugas? Kalau tidak RM60,000, RM10,000, RM30,000 jasa baik. Boleh berikan saya tugas, saya lap cermin. Apa-apa saja. Apa saya tanya di? Suruh apa? Suruh apa? Suruh apa ya? Iya. Dia orang tengah busy. Tunggu sekejap Kayaknya belum ada yang mesti di ini nih. Apa ya? Mesti apa ya? Mau lantai. Saya ini mencari RM60,000. Jadi saya baru dapat RM5,000. Oh. Tapi saya perlu lakukan pekerjaan yang halal. 10 aja cukup ya? 10. Ini acara buat di acara apa sih? Acara ini sulit suka sekali untuk saya terangkan. Ya, ada yang mesti dikerjakan di sini. Saya boleh mau RM5,000 apa saja. Apa saya tanya di? Suruh apa? Berapa? Suruh apa ya? Alright. Atas ni ya. Ya. Tapi tak basah. Enggak apa-apa. Okey. Ya. Mau dibawa. Enggak. Ini kain yang digunakan untuk lap ya? Iya. Mau dikotorin lagi? Hah? Mau saya kotorin lagi? Oh, saya kotorin lagi ya? Saya perlu cari RM50,000. Oh. Dah saya lapar. Kedai ini sudah berapa lama ya? Toko ini sudah berapa lama? 26 tahun. 26 tahun? Ya. Wow. Belum lahir kali waktu itu ya? Sudah. Sudah? Iya, oke. Okey, saya salah ibu dulu. Okey, ya. Okey. Saya kotorin lagi ya? Terima kasih Bu. Ayo, makasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih bro. Thank you. Terima kasih. So Sekarang ni dah dapat RM10,000. Sekarang saya mau cari lagi RM50,000. So tengoklah apa pekerjaan yang ada kat luar sana. Saya tiada wang. Saya perlu dapatkan saya perlu dapatkan RM60,000. Saya perlu dapatkan pekerjaan. Dan minta jasa baik ibu untuk beri saya pekerjaan. Saya sudah dapat RM10,000. Jadi tinggal RM50,000 saja lagi. Pekerjaan apa jaga itu? Apa-apa saja. Melayani pembeli. Boleh. Boleh? Kalau saya dapat RM50,000 terus. Iya. Boleh. Boleh. Okey. Saya panggil mereka masuk. Berapa lama? Dalam waktu sejam. Oh. Lamaan. Pekerjaan apa tuh ya? Apa-apa saja sebab masa saya ada 1 jam setengah saja. Oh iya. Ya. Bersihin debu. Boleh. Boleh Bu. Terima kasih Bu. Oh my god. Terima kasih. Wow. Bos toko ini mau memberikan saya tugas membersihkan debu lagi sekali. Dan saya akan diberikan RM50,000. Tapi tak boleh cakap awal lah. Kena buat kerja dulu. Okay. Alright. So semua ya. Terima kasih Bu. Rasa kan bangun kerja dulu ni? Ha?
Biasa ke? Biasa, saya biasa kemas rumah lah. Tapi selalunya Diangkat. oh, mau diangkat. Okey, saya angkat semua lah. Bapak yang Okey. udah bersih ke atasnya. Alright. Wah, Bersih. Satu-satu aja. Satu-satu. okey. Ya. Boleh nyanyi sekali? Oh, Hati-hati jangan pecah. di dulu kala suka jadi ya? Pertama kali saya ke sini. Saya baru sampai pagi tadi. Sudah keringatan gitu sih. Alright. Terima kasih Bu. Terima kasih. RM50,000. Tugas pertama selesai. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah dapat RM50,000 daripada ibu ini di toko baju. Apa nama toko baju ini ya? Toko Resto Fashion. Toko Resto Fashion. Dan sekarang saya ada lagi RM5,000, RM10,000, RM60,000 melakukan pekerjaan di pakar Sukajadi dan RM50,000 daripada seorang ibu yang mendermakan kepada saya di dalam van. So, yep. So, sekarang ni saya nantikan clue yang kedua. Ini dia. Badak berendam di Sadikin Sukajadi. Bawal berendam di Harga Sukajadi. Ibu boleh tahu saya? Berendam. Badak berendam di Sadikin Sukajadi. Bawal berendam di Harga Sukajadi. Apa maksudnya, Bu? Masih sesat. Di sini ada apa itu Sadikin Sukajadi? Rumah sakit. Sadikin Sukajadi rumah sakit. Harga Sukajadi? Badak berendam. Badak berendam dalam air. Badak dalam air. Bawal berendam, bawal itu bawang ya? Bawal ikan. Oh, bawal ikan. Oh, di Harga Sukajadi. Apa? Badak berendam di Sadikin. Sadikin itu hospital. Hospital. Yang itu nggak ngerti saya. Di Sukajadi ada pasar ya? Ada jual ikan? Pasar di sana dekat Bison. Ada jual ikan di sana? Pasar paling. Jual ikan ya. Ya. Bawal. Kalau bawang nggak tahu. Macam mana ni? Tak faham. Masih Nggak sesat. paham ya, saya juga nggak paham. Ibu juga tidak faham. So how? Jalan. Cari. Sadikin di sana, Ya, hospital, hospital. pasar di sana. Pasar apa namanya? Pasar Bison. Pasar Bison. Okey, terima kasih Bu. Ada jual sup batagor di sini. Sup batagor. Ya, ada jual di sini. Ada. Mana? Dia ada ni. Mana? Okey, sorry. Dah terlepas RM5,000 untuk bonus. So, kita balik ke sana. Okey. So, perasaan? Perasaannya bukan rezeki saya sebab sup batagor tu tak ada. Sebab semuanya dah habis. Memang popular. Macam kita kena cari restoran ke? Tapi saya dah hampir dah dapat. So saya rasa tas ni bukan sebab gagal atau tak. Kadang-kadang nasib juga. Sebab nasib Ha? Sebab nasib. Nasib lah. Tapi tak tahu juga kalau jawapan sup batagor tu betul atau tak. Sop tu betul. Ha? Sop tu betul, lokasi je. Lokasi salah.
Jangan Apa? Jangan apa. Saya pemenang. Congrats Ai. Dah buka ni. Nanti aku buka shot rambut aku kat lawa. Tak nak buka. Macam ni je lah. Buka lah. Buka lah. Kita bagi balik. Tidak. Okay. Cantik dah, babe. Nice. Nice. Semayang. Tidak. Guys did well. So apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? Okay, lepas Ai kan air belakang Ai tadi kan? Aha. Ai dapat motor kan? Ai dapat motor. Aku dapat van. Kau dapat van? Angkut. Okay. Free pula tu. Okay. Lepas tu ada orang derma kat aku, aunty duduk depan kat angkut tu. Dia keluar je. Dia bayar kat mas angin ni, lepas tu dia bagi aku 50,000. Macam tu. Kenapa? Dia bagi sebab Kesian. kau pakai muka kesian ke apa? No, I just smile. Biasalah orang kesian aku. Orang kesian kat kau. Lepas tu kau pergi Sari Jadi. Pergi Sari Jadi lepas tu dengan angkut tu. So dapat extra lah. Mula 50,000 yang orang derma tu. Lepas tu dapat tas seterusnya 60,000 tu kan untuk dapat kerja kan. So carilah kerja. Ada 3 kerja kot. 3 kerja. 2 kali 4. 2 kali sapu habuk. Okay. Satu kali macam Sapu habuk. dekat kedai satu kat kedai baju, satu kat kedai baju, satu kat kedai elektrik. Okay. Satu lagi macam menilik nasib orang. So orang tu bagi 5,000. Kau tilik nasib orang. Tapi mesti kau tilik kau bagi positif lah. Positif lah. Kalau tak dapat lah. Dia suruh aku pegang tangan macam tu. Okay, pegang. Lepas tu dia seorang pula. Alamak, 5,000 dia seorang. Mana dapat lah. Apa dia? Lupa lah 5,000 seorang. Aku mabuk. Sapu habuk dapat 2 kali kan? Sama buat 2 kali. 5,000, lepas tu satu lagi 50,000. Banyak duit istilah ni. Itulah dia, 1,000 lah hari ni. Berjaya. Mana? Ada dapat 50,000 je. Dia dapat 60,000. Tanya dia lah. Dia buat apa? Apa kau buat? Angkat tilam. Aku menyanyi, nyanyi tepi jalan. Oh wow. Lepas tu aku kena angkat tilam. Yang dapat duit angkat tilam sajalah. Terus? Yang lain tak pakai tilam. Jual kacang, hampir jual kacang. No, yang aku nak jual selipar. Tapi dia tak ada dia profit margin dia kecil kan. So tak boleh bagi.